DJ Lloyd Drop Remix. Dari awal ku tahu ada sesuatu dalam matamu, bisikan hati yang tak terucap, namun ku rasa dalam tiap degup. Walau dunia berubah. Wow, kita nak pergi mana? Meninggalkan bumi Semenanjung, tanah Semenanjung. Alhamdulillah, kita diberi peluang untuk terbang Malaysia Timur lah. untuk terbang ke Sabah. Alhamdulillah, first time kita orang naik flight, first time pergi Sabah. Semoga dimudahkan, insyaAllah. Ni kita nak pergi kumpul dengan kawan lain pula. Lalu dari itu ingat nombor plate ni tadi. Mahal lah. Tak tahu lah ikut ni lah. Ikut ketua rombongan. Dan waktu memisah, cinta ini tetap takkan goyah. Cinta antara kita takkan pernah pudar warnanya. Walau hujan turun menimpa, hati ini tetap setia. Cinta antara kita bagai bintang menyinari malam, takkan hilang, takkan padam selamanya. Okey, boleh kita santai. Pernah kita terjatuh, namun tanganmu tetap di situ, menguatkan saat ku lemah. Cinta kita utuh, tak mudah rebah. Dan jika esok aku tiada, biarlah cinta ini jadi pusaka, tertulis dalam jiwa, abadi selamanya. Cinta antara kita takkan pernah pudar warnanya. Walau badai datang melanda, kita tetap bersama. Cinta antara kita bagai janji yang tak terungkai, takkan hilang, takkan padam. Cinta antara kita selamanya. Pagi bersinar, mentari berseri, langit terbuka menanti janji. Langkahku ringan, hatiku riang. Dunia luas, penuh peluang. Tiada yang bisa menghalang aku. Sayap impian makin kukuh, terbang bebas di udara, lepas dari segala rasa, menggapai bintang yang menyala.
Ini kamera kedua, kameraman kedua, dan tu kameraman tambahan. Tambahan special. Special appearance punya cameraman. Terima kasih lah tolong ambilkan video. Angkasa penuh warna dengan senyum dan percaya, ku cipta hidup penuh makna. Terbang bebas di udara. Langit ini teman setiaku, melambung tinggi tanpa ragu. Setiap detik jadi permata. Hidupku indah luar biasa. Langkahku laju ke hadapan. Impianku takkan tertinggalkan. Biar dunia terus berputar, ku tetap terbang dengan sabar. Kita dah ada dekat Sabah. Lepas ni kita nak pergi makan kot. Baru pergi kat penginapan. Saya videographer. Okay, kita bersama apa? Pemandu pelancong kita. Ada pemandu pelancong baru Okey. Ada cantik. Sabah, awak Sabah. 밝은 달빛 아래 나는 너의 얼굴을 평온하게 바라봐. 모든 상처가 천천히 사라져. 네가 곁에 있을 때 사랑아, 한 번도 상상하지 못했어. 이토록 아름다운 사랑을 너는 꿈처럼 찾아와 현실이 돼줬지. 나는 너를 너무 사랑해 내 사랑. 온 마음과 영혼을 다해. 어떤 것도 너를 대신할 수 없어. 너는 세상에 단 하나야. 너와 함께한 모든 순간이 가장 소중한 선물이야. 나는 너를 너무 사랑해 내 사랑. 영원히. 시간은 흘러가지만 이 마음은 약속처럼 변치 않아. 비가 오든 해가 뜨든 내 사랑은 결코 사라지지 않아. 한 번도
상상하지 못했어 이토록 강한 사랑을 너는 내 삶의 등불이야 어둠 속의 고요한 빛처럼 나는 너를 너무 사랑해 내 사랑 온 마음과 영혼을 다해 어떤 것도 너를 대신할 수 없어 너는 세상에 단 하나야 너와 함께한 모든 순간이 가장 소중한 선물이야 나는 너를 너무 사랑해 내 사랑 영원히 세상 Bukan lah, Adam kata nama dia sebelum ni lain. Tapi tak boleh sebut. Tut ayam. Tut ayam lah dia kata. Sambal dia tak baik lah. Kat sebenarnya tak ada Ha? Kat sebenarnya tak ada Rasa apa? Buntut ayam. Bolehlah bertanding dengan Uncle Bob kau. Bertanding makan ayam. Risau. Datuk, ada situ datuk. Tapi sikit je nampak. Tapi tak bisa apa-apa. Itu tu lah. Sini nampak betul. Aku ada tu datuk kan. Itu tegak. Okay, beradam. Mantap Abu. Sabar lain. Mantap ah. Mantap. Pulau mana kak? Bukan Pulau Gaya ke? Pulau menekan-nekan. Pulau menekan-nekan. Kita di KK Kota Kinabalu. Kali ke berapa puluh ni kak? 500, 600 kali. Oh, ini betul. Tak lah, sebenarnya baru 4 kali. Cuba nyanyi lagu Sabah. Saya bukan Bella Sheila ya. Saya tak ngerti nak nyanyi, nanti jadi. Yang saya tahu, enjoy. Untuk pasal ni? Lain kali sponsor lagi tempat lain pula. Habis tu macam mana? Dah tinggal kat sana masa ni? Tak apa. Nanti kita lain kali kita pergi berdua pula. Oh, dah tahu buat ni mesti tu. Kinabalu. Apa nama tempat ni? Ini todak tempat makan tu. Todak. Todak? Ini simbolnya ikan. Okey lah. Kena ambil gambar todak baru nampak keke. Ini kali ke berapa dah sampai ni Wan? First time kat sini. Ya, sebelum ni tak pernah pergi sini lagi. Ya ke? Dia pergi senyap-senyap tu banyak kali lah. Nak senyap dalam mimpi lah. Dalam mimpi. Okay, Alhamdulillah kita dah selamat mendarat ke Sabah. Sekarang kita dekat Kota Kinabalu. Ramai yang suggest kalau datang kat sini nak makan seafood ke apa, boleh datang kat sini lah. Kita pun sampai dah malam. Lepas ni kita nak check in hotel terus. Esok kita nak bergerak ke Kundasang, InsyaAllah. Nak buat kecantikan tu hura-huri. Hura-huri kat rumah.
Kau masuk lah. Mana sih? Kita semua lah. Tak apalah. Ada sana tu. Betul lah sini. Ada gurau. Saja gurau. Ada mumpung lah lepas ni. Itulah. Bye. Boleh. Kan, tahu tak apa? Kalau kat tempat mana? Macam mana? Dekat tempat mana macam mana? Wow, menarik. Nipu Tahniah Adam Haris. Ni aku seorang je kat hujung dia tu. Wow, menarik. Tandas ni macam menarik. Menarik. Nasib baik bilik saya yang pergi kat rumah. Oh, sebab jauh. Risaulah dia tak ke telinga dia. Ya, anak. Itulah. Okey. Good night. Sebab dia jumpa besok. Tengok. Penang kan? Penang. Bye Kak Umi. Bye. Salam. Alhamdulillah. Check-in dekat Pantai Inn Hotel. Betul Kak Kiki. Tempat makan tadi tu kalau kita stay kat sini boleh jalan kaki sebenarnya. Dia ke depan terus je. Okey, masuk-masuk kita ada tandas. Ni bilik air. Kalau yang mandi bidak berak. Satu pintu ke si dua. Jenuh. Jadi bilik untuk ni dah. Untuk couple. Untuk 2 atau 3 orang. Alhamdulillah dah selamat check in. So esok kita akan teruskan perjalanan ke lokasi yang lain. Hari ni kita rehat-rehat dulu. Jumpa esok. Good morning. Hari kedua kita dekat Sabah. Ni kita nak pergi sekarang pukul 5.55 waktu tempatan. Kita nak pergi ke beli breakfast dulu. Check out, kita pergi breakfast. Lepas tu kita pergi ke Kundasang. Okay, hari ni kita bermalam dekat Kundasang. Aktiviti apa tu tak pasti lagi. Kita follow je. Puan sekat ni kenangan. Good morning. Morning. Tak ada topik ke? Lemah. Bayar nasi goreng bungkus ada ikan. Nak makan tu Ya. Ini baru kan. Mana nak bangun sebenarnya kan? Mana nak bangun sebenarnya? Taklah aku malas bangun. Bangun seorang yang dulu bang. Dulu ingat nak. Apa kandungannya tu? Ikan, nasi warna kuning. Yang dikatakan goreng ikan. Ikan sambal. Tu lah. Cuba tengok. Nak juga pintar tu. Bisa. Dapat juga. Ni apa? Dia kata dapat jalan-jalan. Jalan nak naik. Dapat juga. Patutlah. Masuk. Astagfirullah. Puasan. Kita oren.
Dah. Dah masuk dah. Takut tertinggal. Pagi jadi. Saat dunia sunyi tanpa suara, kau hadir bagaikan cahaya, mengisi ruang kosong di jiwa, menyembuhkan luka lama. Kita tempuhi ribut yang melanda, tak pernah goyah walau tergoda, kerana janji yang kita cipta. Setia ini takkan binasa. Demi cinta kita, ku rela berkorban segalanya, walau diuji sejuta rasa. Kasih ini tetap membara, takkan ku lepaskan genggaman tangan yang setia. Demi cinta kita hingga hujung nyawa. Tiap detik yang kita ukir adalah doa yang takkan berakhir. Walau waktu mengubah dunia, cinta ini kekal selamanya. Demi cinta kita, ku rela berkorban segalanya, walau diuji sejuta rasa. Kasih ini tetap membara, takkan ku lepaskan genggaman tangan yang setia. Demi cinta kita hingga hujung nyawa. Demi cinta kita hingga hujung nyawa. Andai kau jatuh, ku jadi sandaran. Jika kau hilang, ku jadi panduan. Kerana cinta bukan hanya kata, ia hidup dalam jiwa kita. Demi cinta kita, ku pertahankan walau sengsara. Jangan jatuh tidur. Jauh sangat ni. Saat mata bertemu matamu, hatiku tenang tak menentu. Bagaikan mentari menyapa pagi, kau hadir menerangi hati. Langkah kita tak selalu mudah, namun cinta tetap menyemai indah. Dalam doa ku sebut namamu, tak pernah jemu, tak pernah lesu. Aku cinta padamu sepenuh jiwa, dalam suka dan duka kita bersama. Biarlah dunia jadi saksi, cinta ini suci kekal abadi. Sampai ke surga ku genggam tanganmu, aku cinta padamu. Hujan mengguyur rindu, biar malam panjang berlalu. Kasihmu pelita dalam gelita, menjadinya. Kita berada di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, ataupun orang kenal dia dengan nama Masjid Terapung lah. Okay, sebab dia memang duduk atas air. Ya, tapi binaan dia tu atas air lah, bukan kata dia betul-betul duduk atas air.
Apa ni tempat, antara tempat tarikan pelancong jugalah. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Sangat cantik, subhanallah. Lepas ni kita akan pergi ke next lokasi, tak tahu kat mana, kita ikut je. Tapi so far sekarang ni dah baru pukul 7.17. Tapi kat sini dah start panas dah. Dia cepat cerah. Lepas ni kita nak pergi next destination, tak tahu lagi kat mana. So kita tengok nanti. Thailand dah. Bayo. Kamu buka sini ramai-ramai. Biar hujan mengguyur rindu, biar malam panjang berlalu, kasihmu pelita dalam gelita, menjadi nyawa dalam cinta. Aku cinta padamu sepenuh jiwa, dalam suka dan duka kita bersama. Biarlah dunia jadi saksi, cinta ini suci kekal abadi. Sampai ke syurga ku genggam tanganmu, aku cinta padamu. Jika takdir memisahkan jasad, doaku masih akan terus mengingat. Cinta kita tak akan padam, di alam abadi kita bersatu dalam diam. Aku cinta padamu selamanya, hingga ke syurga. Aku cinta padamu sepenuh jiwa, dalam suka dan duka kita bersama. Biarlah dunia jadi saksi, cinta ini suci kekal abadi. Sampai pergi ku genggam tanganmu, aku cinta padamu. Cinta padamu. Kakak tidur ke? Baby tidur ke? Tidur. Dengan mama-mama tidur? Baru nak baru pejam mata dah sampai. Dah sampai. Apa ni tak tahu. Kita berada di Jadi terbalik. rumah terbalik bokong. Kenapa kata tak masuk? Baru nak masuk. Masuklah lagi. Balik dia berapa kali balik aku masuk. Balik-balik baru kan. Takut terbalik. Yang belum masuk tu hilang masuk. Seronok. Seronok. Kau ni dah otai. Saya dah otai. Balik masuk berkaitan nak masuk kalau apa farm tu lauk balik apa Sekarang kita berada dekat rumah terbalik untuk tengok barang-barang yang terbalik kat sini. Yang paling nak tengok tu kancil terbalik. Paling-paling nak tengok sebab dia punya nombor plate sama JDX. oh macam tu Boleh Kak Izzah pelan-pelan.
masuk itu sebelah tu tomato. Okey. Okey, 1, 2, 3. Akhirnya kita sampai juga dekat kancil yang terbalik. Kebetulan memang dia punya number flat tu jelek sama yang kancil yang kat rumah tu, dah terbalik 2 kali. Okey, nampaklah jumpa ni. Pergi sini sebab apa nak tengok kancil yang terbalik tu. Kalau boleh masuk dah tu. Tunjuk demonstrasi terbalik masa tu macam mana. Alhamdulillah kita. Kerja baru ke? Item sebenarnya Langkah pertama kita penuh harapan, 2 hati menyatu dalam satu impian. Gelora dunia tak pernah berhenti, namun kau di sisi temani hari-hari. Ini kisah kita jatuh dan bangun bersama, cinta yang tak pernah pudar walau diuji masa. Biar hujan menggila, badai melanda. Iya, tidak ada coklat tinggal. Janganlah Kak Iza tu kan. Tercopot jantungnya. Macam makin jauh ya Kak Iza jabatan dia. Kenapa tak sampai-sampai? Yang goyang. Goyang tak Wan. Ngobok ni ngobok. Ini rakaman Kak Iza. Nak melihat muka Kak Iza yang pedik. Tak sampai-sampai Kak Iza Aduh. Berapa kilometer ni? Sudah kesemputan. Menghitung kilometer. Subhanallah, subhanallah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah minasyaitonir rajim. Dah lah order rupanya. Lepas tu jalan macam ni. Aduh. Keren perut ala baik Ishraf. Pegang Cik Iza. PBSM kan? Ishraf bulan sabit merah kan? Ya, semua. Patah balik. Patah balik. Rasa macam 5 kilometer. Macam mana? Ui, basah.
Jual-jual ikan bilis. Berapa 20? Belah kilo 20. RM20 yang sebelah 14 dan hidung 38. Ini 25. Dia 25 20 je. Ini 20. Ya. Bawa beli salibut. Terima kasih. Ni ada dua benari. Satu dua tiga Kak Izzah kerja part time ke kat sini? RM25. RM25 Apa? Bankrupt orang ni. Betul ke RM25? Mata biru Mata biru ni kata RM10. Campur-campur beli 2 dapat 15. Oh. Beli. Ni apa lumi? Oh, lumi dia lain ni. Luri, garing. Ikan talang. Oh, sedapnya. Tu jom paturi tu. Beli apa, Mak? Ikan lumi. Oh, wow, sedap kan? Goreng garing-garing kan? Boleh masak tu. Ni ikan lumi. Very hot. When the night falls down and silence speaks, you're the only voice I ever seek. Through the storm, through joy and pain, you're the sunshine after rain. Even when the world turns gray, I still believe in what we say. Your hand in mine will rise above. I trust you, my love. I trust you, my love, with all of my heart. No matter how near, no matter how far. Through every doubt, through every fight, you're still my peace, my guiding light. I trust you, my love. You're all I dream of. Tadi dekat Gunung Kinabalu. View Gunung Kinabalu. Panalaban. Itu macam tu ada red track ke sana tu? Tak nampak ni. Sini pun ni. Ya memang gitu. Ada begini. Buat balik. Itu pada mai. Buat balik. Masa tidur tu dia proses makanan. Jangan tidur. Makan nak terberak pula. Puas sikit Umi. Beritahu satu durian. Mendunia tu. Mendunia. Mesti dia tengok dekat tadi menari kan. Jangan ke bawah dia terangkat. Di pagi hening, kabus menyelimuti gunung tinggi menjulang berani. Kinabalu megah berdiri, menjadi saksi bumi ini. Batu dan kabus bersatu di puncak,
Bayu dingin, bisikan hikayat. Setiap langkah daki ke atas, terasa dekat dengan yang maha kuasa. Kinabalu jiwa kami, Gunung Agung pelindung negeri. Puncakmu sentuh langit biru, damai di hati bila memandangmu. Di celah awan cahaya menari, bayangmu di hati takkan pergi. Kita dah sampai dekat Sabati. Sabati ni dia punya cantik. Okay. Makan apa tu? Ni apa? Chicken, lemon chicken sama sotong. Tak dekat Semenanjung ke? Tak ada. Sotong cuma sudu dia tak ada. Ni tak ada. Ikan ni yang lain. Okay, jom makan. Bismillah. Hello, mana dia mas? Tak ada kimas. Alhamdulillah kita baru selesai lunch dekat Sabati. Kat sini makanan dia tu sedap. Ada disediakan set apa semua. Nak ala carte pun boleh. Macam-macam jenis makanan ada kat sini. Dan kebanyakannya orang akan datang sini untuk makan tengah hari lah. Lepas ni kita akan ke destinasi yang seterusnya sebelum kita nak check in. So kita tayang pemandangan je lah. Okay? Kita akan tunjuk pemandangan kat sini. Oh, ya. Kau nak naik atas tu? Kan? Ni bontot aku lagi berat ni. Tak kenyang pun berat macam mana? Oh, yang ni boleh masuk. Tree house ni, kalau nak masuk, ni atas ni boleh try canopy walk. Ada kondominium. Lepas tu, entrance fee ada RM5 per adult. RM3 untuk student. Time limit 10 minit sahaja. Kita dibenarkan untuk buat semua aktiviti tu hanya dalam masa 10 minit. Mantap pasti. Kata nak pakai baju ni rental. Tak muat lah. Wah. Aku nak tengok ni. Ayo. Ada wang. Jimmy balikan. Padahal mamak orang muda. Dia orang murut. Original Sabahan. Jimmy balikat kan? Sama Jimmy balikat. Jimmy kan belikat. Ya dah apa? Kan ni nak naik atas. Naik tu. Ada air apa Bukan nak air kat pokok kot. Tu hujan. Hujan tu cepat-cepat naik. Wah, sayang tengok, subhanallah. Sana. Jangan ikut ayah jalan dulu.
Yeah. Kat sini dia ada buat rental baju tradisional. Untuk siapa-siapa yang nak rental lah, satu baju RM15. Okey, satu set baju RM15 dan boleh ambil gambar dekat dalam tu. Dekat bahagian-bahagian yang dia bagi ni lah, dekat kawasan dia tu. Tu sekarang ni Adam and Ruby dan anak-anak tengah buat photoshoot. Kak Iza, naik ke? Ha? Mama Papa tahu tak naik atas ni? Tahu? Ya. Slow, slow. Tengok depan je. Sorang-sorang. Tengok depan je. Tunggu telefon. Lihat. Jalan depan. Depan jangan pergi merah, pergi warna merah. Ada beja warna merah. Benar cepat. Duduk sana. Yeay, bye-bye. Tengok depan je abang, jangan tengok bawah. Tengok baby. Bismillah. Jangan kacau. Tak, hujan ni gini. Teruskan pelan-pelan. Kena ni. Tak lah. Sabar. Pergi pula kalau sampai sini tak naik-naik. Yeay, good lah. Kita tengok depan. Handphone tu Itulah. Kaki aku yang sejuk ni. Geli-geli kan kaki. Sebab dia bukan itu kan. Budak kecil tu Dah. Dah ulang kali dah. Bukan tu je goyang. Bekas dia bergoyang dah. Gila. Oh. Berjaya dari alhamdulillah. Kakak pula. Saya nak pizza dan burger. Bagi kakak pula pizza. Oh, tahu. Oh, dahsyat abang. Titik. Hello. Takut goyang. Goyang, puyang-puyang. Hello, saya nak burger cheese, pizza, dan taco, dia ada. Taco? Ice cream. Ya. Tengok sini. Akhirnya mengumpul kekuatan begitu lama ya. Betul lah. Achievement. Tahniah. Tak, masalahnya beratnya 2 kali bodoh semua. Yang penting tu bapa ada yang betul ni. Tu air asam tak ada. Isa tengok depan. Isa tengok depan, yang tengok bawah. Tengok depan. Adam. Kamu mengangkat ada tu ni. Abang tengok depan je. Adam Adam kejam. My steps were small but full of grace.
skies from a humble place. Not every soul can hear the fire, but I kept walking toward desire. I've stumbled deep in silent night, held back my tears, hid from the light. But in each scar I dared to keep a quiet flame, refused to sleep. When the world began to fade, you came and held my heart that swayed. We were written for the distant skies, through storms and dreams and endless tries. This dream I hold will never die, as long as you stay by my side. Those stars may rise in heights unknown, they shine with love I've always known. Like yours, so constant, pure and true, still lighting me like stars would do. And when the Kak beli jagung susu Ha? Jagung susu Nak? Nak. Nak. Sekarang kita ada dekat spa ikan. Kita nak suruh ikan gigit kaki. Tak tahu lah ikan tu memang gigit kaki ke. Masuk RM5 dewasa. Kanak-kanak RM2. Ini banyak ikan sayang. Oh lah, dia memang main kat tepi-tepi ni je Geli kan. Yang besar gila ni, dia boleh gigit kaki orang tu, bukan gigit daki je ni. Yang gigit ikan warna putih ni je. Kaki orang pun digigit ni. Masuk kak, pelan-pelan. Kaki ulur ujung-ujung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu besarnya takut aku. Ishraf tengok, Cik Izzah berani. Ikan dekat sana, jangan sejauh-jauh. Cepat. Lari sana. Ah, kena. Ha. Ya, dah digigit. Macam mana ni nak main? Mandi juga ni. Oh kan, air sedap. Itu yang Adik. urut badan yang tu. Yang mandi tu. Macam nak kontak cikgu mak. Redo je lah. Ada benda kita kena ikhlas. Ikhlaskan je lah benda ni. Okay, sekarang ni kita berada dekat spa ikan, di mana orang akan rendam kaki di dalam sungai tu. Kita tengok kat belakang ni. Dia bagi makanan ikan tu apa semua untuk attract ikan tu untuk datang. Lepas tu nanti bagi celuplah kaki korang dalam tu. Dia tak adalah, kita orang tak buat, tengok orang buat je. Dia tak geli pun, tak sakit pun. Dia just rasa macam ikan tu lalu-lalu kat kaki je. Boleh tengok belakang tu. Masuk sini bayaran RM5 untuk dewasa, kanak-kanak RM2. Okey, kanak-kanak bawah 12 tahun RM2. Itu sahaja. Kita boleh bagi makan, celup kaki. Tak boleh mandi. Tak tahu mandi yang RM10 tu boleh mandi dengan dia ke apa, tak tahulah. Rasanya boleh mandi dengan dia RM10 tu, spa badan. Ini spa kaki, dia celup kaki. Okey, selain daripada tu, itu je kot aktiviti yang dekat sini, kat spa ikan ni. Lepas ni kita nak pergi check in hotel pula. Lepas tu aktiviti malam tak tahu lagi apa. Kita akan update lah kalau kita ada buat aktiviti. Okay.
Makan apa tu? Maggi. Maggi kat sini. Luar. Dengan view Kinabalu. Kinabalu. Dah tutup lah Wan. Maggi kari ayam. Oh, Mahmud, second round. Dahsyat cep kita hari ni. Dah? Dah? Tak nampak pun. Nyam-nyam ketupan nyam, ketupan nyam, ketupan nyam. Duduk Kak Izzah, duduk. Untuk malam tadi kita stay dekat Almira Homestay. Tak sempat nak update apa-apa sebab kita sampai pun dah malam. Dah gelap dah. Almira Homestay ni dia punya view memang betul-betul view Gunung Kinabalu. Kalau boleh tengok kat sini memang cantik sangat. Subhanallah. Dekat homestay ni dia ada 4 bilik tau. 4 bilik. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 bilik dan semua bilik adalah katil queen. Okey, dan ada ruang sedikit kat bahagian bawah tu kalau bawa toto ke, bawa tilam sendiri boleh bentanglah untuk anak-anak. Dekat ruang tamu ni pun rasanya boleh. Dia rumahnya bertingkat. Ni untuk tingkat atas, tingkat bawah rumah lain lah. Okey, untuk detail mungkin boleh search dekat Facebook dia Almira Homestay untuk lebih detail lah. Malam tadi hujan. Alhamdulillah hari ni view dia alhamdulillah cantik. Tak berkabus, tak berawan. Kali ni pula kita sewa van 14 seater kalau tak silap lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Okey, 14 seater. Van 14 seater untuk kita bawa satu geng kita jalan-jalan. Tapi yang uruskan semua ni alhamdulillah kawan kita yang uruskan, kita jadi turis. Sampai puncak. Di bawah langit Kinabalu, saya dekat tiada yang lebih syok. Pegang tangan jalan sama-sama, hujan panas pun kita relax saja. Kalau angin kuat pun datang, cinta indah mudah tumbang. Bawah langit Kinabalu, kalau cinta hati saya. Lepas di bukit tengok awan, cerita pasal masa depan sambil makan. Kau bilang saya kuat macam gunung, saya bilang kau cahaya waktu mendung. Di bawah langit Kinabalu, kita dua macam lagu dan irama. Biar orang mau cakap apa, saya tetap cinta kau selamanya. Kalau awan tutup bintang, saya tetap nampak senyum kau terang. Bawah langit Kinabalu, sayang kau sampai tua. Welcome to apa nama tempat ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, lampu. Maaf kita maaf. Lampu. Kami kanak-kanak Ria nak turun. Jangan nak Ria Laser betul ni perkataan.
buat live Kita ada kat mana sayang? Ini nama dia lembu tempat apa? Desa Dairy Farm. Subhanallah view dia. Cantik. Dah sana lagi cantik ni. Tahu tak apa? Selamat pagi, kita berada di Desa Dairy Farm. Ibu mengandungi. Jalan kena slow-slow. Yang penting boleh sampai. Tolong demonstrasi sikit. Demonstrasi sikit. Demonstrasi cara pijat lembu. Macam mana tau? Oh ni tu. Kau ni apa habis ni kecoh ni? Kau Umi tak nampak. Sebaik. Kau tak aib. Semua hidup aib. 밝은 달빛 아래 나는 너의 얼굴을 평온하게 바라봐. 모든 상처가 천천히 사라져. 네가 곁에 있을 때 사랑아, 한 번도 상상하지 못했어. 이토록 아름다운 사랑을 너는 꿈처럼 찾아와 현실이 돼줬지. 나는 너를 너무 사랑해 내 사랑. Lagi sampai. Dia bagi dia susu lembu. Ambil tak? Jangan. Hai. Ya, action kita tak ada makanan, tak nak layan. Tengok action gila.
Dia select tau. Kau tak buat makanan tak nak layan. Kau buat makanan boleh layan. Select ni. Tengok ni pula. Dia tak. Ada. Tak ada. Dia kambing ke? Pasalnya kambing. Ni anak ayam. Buah. Anak lembu. Apa dia pizza? 온 마음과 영혼을 다해 어떤 것도 너를 대신할 수 없어 너는 세상에 단 하나야 너와 함께한 모든 순간이 가장 소중한 선물이야 나는 너를 너무 사랑해 내 사랑 영원히 시간은 흘러가지만 이 맘은 약속처럼 변치 않아 비가 오든 해가 뜨든 내 사랑은 결코 사라지지 않아 한 번도 상상하지 못했어 이토록 강한 사랑을 너는 내 삶의 등불이야 어둠 속의 고요한 빛처럼 나는 너를 너무 사랑해 내 사랑 온 마음과 영혼을 다해 어떤 것도 너를 대신할 수 없어 너는 세상에 단 하나야 너와 함께한 모든 순간이 가장 소중한 선물이야 나는 너를 너무 사랑해 내 사랑 Bila Cak? Dia beli yogurt tu kan. Kat sini kaunter untuk beli aiskrim lain, kaunter untuk snack lain, kaunter untuk susu lain. Okey, jangan order satu tempat tu yang sama, tak sama. So nak beli aiskrim beratur kat sini, nak beli makanan-makanan beratur kat situ, nak beli susu beratur kat sini. Baby minum susu ke? Beli apa? Banyaknya. Susu badan jadi sihat kan? Oh, yang coklat dia yang besar coklat. Okey lah, dia duit 20 sen je. Berapa hari ya? Kaisa. Saat pertama ku pandang matamu, ada rasa yang tak pernah ku tahu. Bagai mentari menyinari kalbu,
Kau hadir melengkapkan hidupku. Cinta kita selamanya takkan goyah walau badai melanda. Janji hati takkan berubah, kerana kaulah satu-satunya yang ku cinta selamanya. Waktu berlalu, kita tetap satu, menempuh suka dan duka yang lalu. Baju ni lah. Sekarang apa cuci kan dia bukan family dia pasal apa? Tinggal kat sini pun tahu. Jadi orang sabar. Kau ni nak stres. Nak stres. Tak ikut. Aduh. Berhenti dah. Berhenti aku dah turun. Aku dah turun. Okey. Apa saya hantar dulu dengan Maymi. Settle dengan Maymi, okey baru. Kau tinggalkan je lah. Kau tinggalkan je lah. Aku nak jadi Sumandat Sabah. Terima kasih. Masuk nasi je lah Kak. Sumandat Sabah. Bagai mentari menyinari kalbu, kau hadir melengkapkan hidupku. Cinta kita selamanya takkan goyah walau badai melanda. Janji hati takkan berubah, kerana kaulah satu-satunya yang ku cinta selamanya. Waktu berlalu, kita tetap satu, menempuh suka dan duka yang lalu. Walau kadang hati diuji rindu, kasihmu terpadu. Cinta kita selamanya takkan goyah walau badai melanda. Janji hati takkan berubah, kerana kaulah satu-satunya yang ku cinta selamanya. Biarlah dunia cemburu pada kita, kerana cinta ini milik selamanya. Tiada yang mampu pisahkan engkau dan aku. Cinta kita selamanya bagai bintang di langit yang menyinar. Dalam doa ku titipkan nama, agar cinta ini kekal abadi selamanya. Kau dan aku. Tak boleh jalan. Dia boleh ke automatik tak? Tak lah. Tak ada lampu dia pun. Tak ada sensor dia. Ni naik kot. Boleh naik pula sini. Boleh naik pula sini. 12 lah. Gate 12. Nampak? Dah macam tempat penyedai apa dah mama dia. Nampak dah huru-hara. Kan? Tak ada juga. Aku sudah tak dapat kali ni.
bersinar, mentari berseri, langit terbuka menanti janji. Langkahku ringan, hatiku riang, dunia luas penuh peluang. Tiada yang bisa menghalang aku. Sayap impian makin kukuh, terbang bebas di udara, lepas